Barang siapa membaca salawat itu, niscaya gadahlah penyakit ta'un dan wabah. Nah dua buah riwayat. Nah untuk baca-baca li khamsatun utufi ataupun alfa. Li khamsatun utufi biha harral waba'ul khatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Begadah penyakit wabah, begadah penyakit ta'un. Nak tak baca selawatnya. Sino ibalai dia baca, sino ibalai dia baca, insya-Allah Kampung Jawa dan sekitarnya, Kampung Pandai, Pelanggahan, bahkan Truk Putih Ulang Pulau, gadah penyakit ta'un dan penyakit wabak. Li khamsatun utufi biha harral waba'ul khatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Ini antara yang baca di para ulama-ulama dahulu. Bijaklah. Bersambung lam salim wa salim di alam nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi muhajir ansar. Piu cari nafas. Wa ala Siti Fatimah zaujah Aliyil Murtada. Gebegat mengirama supaya mengalak takut. Baik mengirama dia cik wasat. Di hamzatun al-fatihah haral Allah al-fatihah. Kau lanjut je. Al-Mustafa al-Murtada banahuma al-Fatimah. Ban salli wa sallim di. Nyam lima monggo kamu pesan. Tapi yang tiga-tiga dah baca Bandar Kampung. Ekna suara yang teruk. Bubina jin nafrid. Jin nafrid kangkang kuala. Ya. Kangkang kuala bin turin burung tujuh. Jin nafrid burung putih. Putih laut dia saja. Dah baca. Apanya dengar tu. Maka kena mengirama. Li khamsatun utufi biha harral waba'ul khatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun alfa biha harral waba'ul khatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Yang tabah irama sambung lam salim wa sallim di ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi muhajir ansar. Terima apa? Wa ala Siti Fatimah zaujah Aliyil Murtada. Wa ala Siti Fatimah zaujah Aliyil Murtada. Zaujah Aliyil Murtada, rumah Aliyil Murtada. Dipegang oleh Al-Haddad Al-Alawi, itu selawat untuk anti wabah, penyakit ta'un dan penyakit wabah. Ya, kepada urinong yang hamil, yang kira-kira akan melahirkan, ya 1 bulan lagi mungkin akan melahirkan bulan yang ke-8, maka mulazamahlah. Ya, selepas salat, selepas sembahyang, baca seluruhnya sebanyak-banyak, tidak ada batas. Niscaya pada waktu wadang hamil atau pada waktu melahirkan cepat dan tidak ada bermasalah. Ya. Yan wa alaihal ijazah. Wa alaihal ijazah kulluh kali. Ya, kampung tumpeng maksudnya. Selawatnya kagi ijazah. Ya, berarti ni kalanya tajam ai. Dan cayu lalang teput. Lalang teput dah kiban. Kiban teputnya. Oh, nak kenang kiban macam durahi.
لخمسة ألفى بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. Yang ini 2 kali ulang, 1 kali ke 2 ke tak ulang pun juga. Ni pelia kena 7 ke berarti 14 ke. Ana baru sambung salim wa sallim di ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi al-muhajir ansar wa ala siti Fatimah zaujah Ali al-Murtada wa ala siti Fatimah zaujah Ali al-Murtada. Munyah dia pengkunan duduk tu kena lama tangan ali dia bertanya dengan nyambang. Memang kata ruji, sudah tu ruji. Ada yang kata bukti pada ulum yang kena penyakit tangan M yang dikunjinau atau muntah mencret, ya mati ulum baik pun jalan kampung bacanya serta menyalatih insya-Allah ada. Ya.